Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah. Hari ini saya ingin membawa anda semua untuk melihat bagaimanakah ilmu dan teknologi boleh membentuk kehidupan seorang pelajar seperti saya dan mungkin juga seperti generasi kita. Bagi saya, ilmu bukan sekadar apa yang kita hafal untuk peperiksaan. Ilmu adalah sesuatu yang kita faham, kita hayati dan kita simpan dalam hati. Setiap pelajaran mengajar saya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar buku teks. Saya mula sedar, ilmu bukan sahaja untuk lulus, tetapi juga untuk hidup. Hari ini, teknologi menjadi sebahagian daripada kehidupan saya sebagai pelajar. Dengan satu klik, saya boleh belajar apa sahaja. Dengan internet, dunia menjadi kelas tanpa sempadan. Aduh, macam manalah nak buat kad hari guru dalam Canva ni? Esok nak kena hantar kad cikgu dah. Susahlah. Syamil, awak tahu tak? Mana saya tahu? Tanyalah Ikli. Ikli, awak tahu tak? Saya pun tak tahu. Korang tak tahu nak buat kad hari guru macam mana? Macam ni, senang je. Pertama sekali, kita kena tekan upload file. Lepas tu, korang pilihlah apa yang korang nak. Oh. Okey. Dah, faham tak? Faham? Faham. Tapi saya juga belajar satu perkara yang penting. Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan arah penggunaannya hanyalah diri kita sendiri. Sebagai generasi muda, kami tidak lari daripada cabaran. Teknologi yang sepatutnya membantu kadang-kadang boleh melalaikan. Belajar, teknologi itu bukan untuk main game je. Saya sendiri pernah terleka sampai saya sedar bahawa masa tidak akan menunggu kita. Saya mula berubah. Saya belajar mengawal masa, bukan dikawal oleh teknologi. Saya gunakan teknologi untuk belajar, bukan untuk hilang arah. Saya sedar bila ilmu berada di hati, setiap tindakan jadi lebih bermakna. Saya Aisyah, seorang pelajar biasa. Tetapi saya percaya generasi yang luar biasa bermula daripada hati yang mencintai ilmu. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.